bergaduh diorang ni. Lagu beras dia bagi saya ini. Cap rambutan sangat ke puteri ni? Cap rambutan sangat ke puteri ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perkasa puteri pemangkin perubahan. Yang berbahagia timbalan pengerusi tetap, yang berhormat Naib Presiden UMNO Malaysia Datuk Seri Diraja Wan Rosti, yang dihormati Ketua Puteri UMNO Malaysia Datuk Nur Ahmad binti Muhammad Fauzi, yang dihormati juga Naib Ketua Puteri UMNO Malaysia Puan Siti Soleha binti Nordin, Barisan MKT, Barisan Kepimpinan ESKO dan Barisan Ketua Puteri Negeri, mantan-mantan Puteri UMNO yang dikasihi, dan yang paling penting, yang tidak jauh di mata tapi dekat di hati, para perwakilan yang saya sayangi sekalian. Agak nervous juga hari ini sebab ada dua bos saya di pentas ni. Bos pertama saya Datuk Along, bos kedua saya Datuk Abdul Razak, Datuk Wira Abdul Razak. Saya perkenalkan diri saya Eliana Zailan dari Mana Lagi? Mana lagi? Mana lagi? Tapi hari ini saya berdiri sebagai wakil ESKO Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Saya bangkit pada hari ini bukan sekadar untuk bercakap, tetapi untuk menyatakan pendirian kami. Kita tidak boleh lagi berdiam diri apabila isu yang berlarutan terus memberi kesan kepada UMNO dan ahli akar umbi. Sampai bila kita mahu jadi patung cendana? Sampai bila? Sidang perwakilan sekalian, kita sering ditekankan dengan visi, misi dan hala tuju. Namun persoalannya, sejauh manakah pelaksanaan itu benar-benar dirasai oleh ahli akar umbi? Jika hanya cantik di kertas tetapi lemah di lapangan, maka kita semua sedang menipu diri sendiri. Saya ingin tegaskan di sini juga, perubahan tidak akan berlaku dengan slogan, tetapi dengan tindakan yang berani dan keputusan yang tegas. Para perwakilan sekalian, pertama sekali, kepimpinan atasan mestilah lebih telus dan bertanggungjawab. Kita ni puteri bukan sekadar penyokong. Di pemilihan, di persidangan, tetapi kami adalah tulang belakang yang memastikan UMNO kekal relevan sehingga hari ini. Jangan biarkan suara akar umbi tenggelam kerana kita gagal mendengar suara mereka, lagi-lagi suara anak muda. Betul kata Along, bukan hanya presiden yang kita harapkan. Yang mana-mana berkuasa, bantulah kami di puteri ini. Tapi alhamdulillah Tok Wan banyak bantu puteri Tok Wan. Terima kasih Tok Wan. Tok Wan sentiasa di hati puteri. Janganlah nampak kami bawa proposal, korang lari. Janganlah depan kami angguk-angguk geleng-geleng, lepas tu diam 1000 bahasa. Nak menang, buat cara nak menang. Jangan time pemilihan baru cari puteri, betul tak? Yang kedua, seperti yang kita tahu, Malaysia masih lagi jauh lagi di bawah purata Asia dan global dalam penyertaan wanita dalam parlimen. Ikutkan sasaran, dasar wanita negara adalah 30%, tapi sedihnya kita baru mencapai 13.5% sahaja. Kalau kita nak compare, kita nak bandingkan dengan Mexico, telah lebih 50% wanita duduk di dalam parlimen. Norway
New Zealand, Australia lebih 40%. Kita hanya 13.5% sahaja. Lagi satu saya nak tekankan hakikat. Bila waktu BRU dan BRN, nama wakil puteri selalu diketepikan. Hantar 7 nama, 1 je yang dipilih. Alasannya, puteri tidak berduit. Betul ke? Memang betul. Nama pun adik. Jangan bila puteri dicalonkan, satu bahagian boikot. Tutup PDM. Mentang-mentang calon kaput, tak kaya, ditolak habis-habisan. Terima kasih Tok Wan. Nanti saya jumpa Tok Wan. Tempat biasa. Mentang-mentang calon kaput, kita ni tak berduit, ditolak mentah-mentah. Tidak diberikan peluang apatah lagi sokongan. Satu bahagian boikot kawan-kawan. Macam mana kita semua ni bersusah payah, bertukus lumus membantu calon di pilihan raya. Tak kiralah ketua bahagian ke, timbalan ketua bahagian ke, ahli jawatan kuasa bahagian ke, ketua pemuda ke, ketua wanita ke, macam tu jugalah kami nak kalian bantu kami calon puteri. Betul tak? Bagai menyelanak nyawa, kita bantu. Tahu menyelanak tu apa? Bagai bermati-matian. Tapi bila calon puteri diangkat, kita tetap diboikot. Itulah hakikatnya. Jangan sesiapa pun menafikan. Sampai bila kami nak duduk di bawah matahari sambil memegang spanduk? Sampai bila kami hanya duduk depan laptop mencari pengundi? Dan sampai bila kami hanya menjadi penyeri majlis dan menjaga kaunter pendaftaran? Sampai bila? Saya saksi betapa struggle-nya, cabarannya kawan-kawan saya menjadi calon pada pilihan raya. Sedih. Kita ni pemimpin wanita muda hanya nak laksanakan perubahan. Kami bukan nak jadi Perdana Menteri. Kami tak nak jadi Perdana Menteri. Kami cuma hanya mahukan 30% kota penuh untuk bawa suara wanita di parlimen. Dalam 30% tu pandai-pandailah kita bisik-bisik dengan wanita, bagi-bagi seat, betul tak? Kita pun kena lihat peratusan pengundi di PRU 15. Pengundi wanita 50.2%, manakala pengundi lelaki 49.2%. Kami yakin jika ramai lagi calon wanita dipertandingkan, lagi-lagi dari calon wanita muda, insya-Allah rakyat akan kembali menyokong kita. Tapi satu saja saya nak ingatkan sahabat-sahabat saya, yang mana dah menang, jangan lupa putih-putih di hadapan kita. Walaupun dah habis puteri, dah jadi wanita, bantulah puteri ni. Ketiga, memang agak bosan. Kita ni tak habis-habis, tak putus asa dalam memperjuangkan usul kenaikan had umur 40 tahun. Kita pun tahu, idea ini bukan idea yang baru. Penggal-penggal lalu pun kita dah bawa. Tetapi hakikatnya, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya, kakak-kakak wanita UMNO tidak bersetuju. Kita kan lahir dari kilang yang sama. Kilang Puteri UMNO. Tak perlu tentang-menentang. Sepatutnya kakak-kakak sokonglah kami. Apa nak jadilah kita ni? Tengok macam pemuda. Sekali pemuda, selamanya pemuda. Sepatutnya kita tekankan. Sekali puteri, selamanya puteri.
sekali putri selamanya. Hari ini saya yakin insya-Allah wakil MKT di hadapan kita ni semua menyokong penuh usul kenaikan had umur putri 40 tahun. Jika hari ini kita gagal menyediakan ruang kepada generasi ini, maka kita sendiri sedang menggali kubur masa depan Puteri UMNO Malaysia. Seronok-seronok juga, persidangan UMNO ini bukan acara untuk bertepuk tangan. Ini adalah medan menentukan perjuangan, arah perjuangan kita. Jika hari ini kita masih takut lagi bersuara, maka jangan salahkan sesiapa jika esok kita kehilangan kepercayaan ahli akal umbi. Sudah tiba masanya kita menghentikan budaya selesa dan kompromi yang melampau. Jika ada kelemahan, kita betulkan bersama. Yang nak masuk UMNO, kita alu-alukan. Yang mana yang digantung, lepaskan. Ramai sebenarnya, contoh depan saya ni Kak Sal. Lama sangat digantung tapi masih setia lagi bersama dengan UMNO. Kalau dia membawa kebaikan kepada parti, apa salahnya? Bebanan yang kita tanggung ini adalah atas dosa-dosa pemimpin kita yang dulu. Sebab itu, yang mana boleh kuatkan parti, kita berjiwa besar. Letaklah parti di hadapan, bukan individu. Akhir kata, saya menyuruh agar kepimpinan atasan mendengar dengan hati yang terbuka dan bertindak dengan keberanian seorang pemimpin. Bukan hanya sekadar menjaga kedudukan. Bangkitlah kita sebagai satu pasukan demi maruah Puteri UMNO Malaysia, demi masa depan perjuangan. Ini sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.